Saya nak berkongsi sikit pasal anak saya. Anak saya ni sakit kanser. Okey. Anak tunggu. Okey, anak saya sakit kanser. Kanser otak. Okey, semua kalau dengar kanser ni semua orang takut punya. Termasuklah saya punya anak saya tahu apa perasaan dia bila dia tahu dia dapat kena kanser otak tu. Okey, saya nak kongsikan sini semua pasal Kagin Water punya produk ni. Memang magic. Sebab anak saya, dia sakit tak boleh bangun, tak boleh makan dan tak boleh minum. Saya risau, berat badan dia pun menurun daripada 34 kilo sampai ke 24 kilo. Lepas tu ada Allah ni, Ustaz Asras, yang bagi showkan pasal Kagin Water ni dengan family saya. Dia minum saja air ni baru habis lebih kurang dalam 5 botol. Saya cuba bagi air yang lain, dia cakap dia tak nak. Masa dia minum air lain, dia cakap tekak dia sakit, badan dia sakit. Bila dia minum air Kagin Water ni, dia rasa selesa dan boleh makan dan boleh minum. Saya pun agak tak percayalah pasal air ni. Saya pun cuba dapatkan orang cakap kepastian air ni betul ke tak betul. Sampai saya pun terperanjat, air ni sebenarnya memang bagus. Dan anak saya ni pun okey, yang tak semua saya tak pandai nak cakap sangat. Semua saya nak cakap pasal anak saya je. Tapi saya nak bagi tahu sini, siapa yang belum ada mesin tu jangan takut. Takut pasal apa? Sebab kalau ada mesin, ibaratnya ada mesin ATM kat rumah kita. Sebab apa saya cakap begitu? Sebab saya nak beli mesin Kagin ni, saya sanggup jual barang yang saya suka. Saya jual motor saya. Tapi alhamdulillah, sampai ke hari ni motor saya tu dapat balik. Okey, mula-mula tu saya tak percaya saya dapat balik motor saya tu. Bila saya beli mesin Kagin ni sebulan, saya boleh dapat balik duit saya tu sebulan. Saya belum ada pengalaman sebenarnya. Nak tunjuk demo, nak jumpa orang semua memang saya tak tahu. Okey. Sebulan saya boleh dapat RM1,500. Tapi sekarang alhamdulillah, motor yang saya ada sekarang ni pun masih ada dengan saya lagi. Saya ambil balik motor saya tu sebab motor saya pecinta motor. Tapi baik pecinta motor, lebih baik ada mesin Kagin kat rumah. Tapi saya nak katakan, jangan takut pasal mesin tu. Memang harga dia agak mahal. Tapi kita sendiri kena fikir, bila kita sakit, kita tak fikir dah pasal duit. Sebelum ni saya tak peduli. Saya sakit pun saya tak peduli. Saya nak kerja cari duit. Sebab apa? Apa yang saya nak beli. Bila anak dah sakit,
Semua tak fikir pasal duit. Duit habis dengan macam tu saja. Jadinya ada mesin kat rumah, macam-macam boleh buat. Bisnes pun boleh buat. Tak perlu, saya ni nak cari orang sangat tak pandai, dengan telefon pun kita boleh kongsikan. Sampai orang boleh pergi cari air dekat rumah saya. Ketuk pintu rumah, dia nak air. Tapi alhamdulillah, saya ni memang orang pemalu juga. Tak pandai nak bercakap dengan orang. Tapi saya ni buat kerja rumah orang. Saya pergi buat wiring rumah orang, buat sebih ekor rumah orang, buat kerja part time, cari duit, anak tak sihat apa semua. Tapi dengan saya ada benda tu, yang saya boleh jual air dengan banyak sekarang. Sebab apa? Saya pergi ke rumah orang, saya bawa beg saya. Bila saya buat sebih ekor rumah orang, saya akan tunjuk pasal mesin kaki. Tapi alhamdulillah, bila saya tunjuk je pasal mesin kaki ni, saya buat demo, sampai ada satu orang tu, dia sendiri pun terperanjat tengok air, dengan air dia minum, dengan air yang saya minum. Lepas tu, dia ada memiliki mesin penapis air kat rumah dia. Sampai sekarang dia cakap dia tak nak bayar. Saya tanya dia kenapa tak nak bayar. Dia cakap, kenapa buat aku nak bayar? Air pahit lagi elok daripada air dalam mesin dia. Selepas pada tu, saya banyak jumpa orang. Dah banyak jugalah, tapi nak katakan tak ada sambutan benda ni memang bohong lah. Memang semua tengok, memang semua nak beli mesin. Bila dengar harga mesin, semua tak jadi balik. Ada satu sahabat tu, dia cakap janji dengan saya dia nak beli mesin. Dia cakap macam mana? Dia cakap nak beli mesin, tunggu dapat duit peceng. Okey, saya tunggu. Bila saya tunggu, bila dia sudah dapat duit peceng, lain pula jadi je. Kena dia cakap bila dia dapat duit, mungkin dia tengok duit banyak, nak beli mesin, benda kecil saja, macam tak bernilai bagi dia, dia terus buat rumah. Mungkin nampak besar lagi rumah dia, mungkin sihat lagi badan dia. Tapi sekarang, dia pula tanya saya balik, dia nak air. Saya pun tak gerti nak cakap macam mana, tapi alhamdulillah dia akan cubakan. Dia pun dah rasa tak selesa dengan badan dia kerana berhenti air ni. Tapi alhamdulillah dia akan cubakan. Macam itulah, saya pun nak cakap lebih pun tak berapa nak banyak sangat. Tapi banyak saya nak boleh kongsikan, tapi saya rasa nak cakap ni macam tak nak keluar daripada mulut saya. Tapi itulah, saya memang banyak jumpa orang, tanya orang pasal air ni, macam mana dia orang pakai. Sampai semualah cakap memang nak beli mesin. Itu memang saya pun agak terperanjat semua nak beli mesin. Tapi masing-masing kemampuan tak ada. Tapi kalau sanggup macam saya, jual harta apa yang ada, janji badan sihat, saya rasa alhamdulillah. Dengan ada mesin kaki ni, tak usah takut. Saya cakap tadi, macam ibaratnya mesin kaki ni ada mesin ATM kat rumah kita. Sehari-hari orang akan minta air, akan cari air dengan kita. Sebab mesin kaki ni, dia punya produk dia banyak boleh keluar. Saya boleh jual set beauty yang untuk buat pakai spray. Saya boleh jual satu hari satu set. Hari pertama saya dapat mesin, saya jual set beauty set. Tak sampai sebulan, saya jual 20 set. Sebab apa? Kenapa banyak macam tu saya boleh jual? Sebab saya ramai kena orang yang sakit kulit.
macam gatal, macam panah, kurat. Banyak sangat saya kenal. Bila saya nak jual, dia orang tak nak. Macam tu, sebab apa? Mahal. Dia cakap mahal. Okey? Benda air je tapi mahal. Tapi bila saya pergi hantar dekat dia, saya spray kat dia 2 kali, dia terus nak beli. Daripada dia pergi hospital, 2 bulan, 3 bulan, tak hilang. Dia punya sakit dia, gatal dia tak hilang. Sikit saya nak kongsikan ni. Saya baru dapat yang ni 2 hari lepas. Orang tu dah 2-3 bulan dia pergi hospital, bagi ubat dekat dia, tak hilang. Bila saya pergi rumah dia 2 kali saya spray, dia terus nak beli dengan saya. Itu kehebatan mesin kaki. Okey. Sekali itu sajalah saya boleh kongsikan. Assalamualaikum semua. you.